Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap-harap video ni dapat muncul lah. Sebab apa? Sebab aku dah format apa semua kat kamera ni. Memory card ni pun, SD card ni pun aku dah format. Jadi harap-harap video ni dapat appear dengan selamat lah. Sebab aku pun risau agak. Tapi tak apa, kita try je. Kalau tak guna, habis tu nak buat macam mana kan? Takkan tak guna langsung kan? Takkan nak beli memory card SD card baru kan? Cardnya dah berapa lah. Hari tu pun aku beli dah RM90 kan. Tapi tak apa, kita berdoa supaya video ni appear. Tapi mungkin aku akan buat pendek. Okay, record, tutup. Record, tutup. Sebab aku nak check at least appear. Then okay lah. Okay, untuk video hari ni aku tak bawa korang jalan-jalan mana-mana. Kita just dekat rumah. Sebab aku nak share, bukanlah share, kita sama-sama kira berapa jumlah perbelanjaan sepanjang balik kampung untuk raya hari tu kan. Jadi aku belum kira lagi. Kita kena kira sama-sama lah. Aku akan bahagikan, aku tulis ni kat sini ni. Aku akan bahagikan perbelanjaan kita kepada tol. Lepas tu settle tu untuk minyak lah. Lepas tu makan. Lepas tu duit raya, parking. Lepas tu yang aku spend untuk short trip aku ke Penang. Short trip tu untuk aku punya hotel lah kot kan. Hotel aku masuk, aku buat asing. So hotel. Lepas tu others ni termasuk dengan ubat-ubat farmasi yang aku beli semua tu lah. Okay, boleh So marilah kita kira berapa jumlah yang aku dah spend sepanjang cuti berapa hari tu. Kan aku balik 20 hari bulan sampai kiranya 25 bulan. Kiranya lepas daripada on the way balik aku dah pergi Melaka semua tu tak termasuk lah. Sebab tu dah kira, bukannya kira untuk raya kan. So aku kira yang dari 20 hari bulan sampai 25 hari bulan sebelum sampai ke Melaka. Okay, so mari kita kira sekarang. Sorry tau kalau white balance macam lari-lari sikit. Sebab aku on off. Sebab aku takut nanti kalau aku record long duration punya video, tiba-tiba semua lingkup habis. Jadi aku shoot pendek. Tutup. Setakat ni beberapa video tu okey lagi lah. Hopefully okey lah. Okay, so sebab aku tak pakai cash, jadi lebih mudah untuk kita nak check balik dekat aku punya account Maybank to You ni lah. Jadi senang untuk kita nak check balik dan nak track kita punya perbelanjaan sepanjang aku balik hari tu. Okay, mari kita try kira 20 bulan hari balik kan. So first kali duit raya. Duit raya sebab aku tukar awal. So duit raya aku tukar sebanyak RM300 sahaja. Duit raya ni kau kena ikut kita punya kemampuan lah. Macam aku punya kemampuan dekat 300 je. Orang lain mungkin ribu. Tapi aku cuma mampu dekat 300. Jadi aku letak 300 sahaja duit untuk duit raya. Lepas tu mari kita kira kita punya tol. Tol aku tak nak kira dekat Touch 'n Go e-wallet tau. Sebab Touch 'n Go e-wallet ada yang aku guna untuk makan apa semua juga. Jadi macam tak fair pula kalau aku just nak kira berapa total aku masuk dekat Touch 'n Go e-wallet tu. Sebab kita tak nampak dia punya apa orang cakap, dia punya penggunaan tu ke arah mana kalau kita kira just untuk top up Touch 'n Go. So aku nak kira jumlah tol dan juga apa nama benda yang aku makan walaupun aku guna dekat aku punya Touch 'n Go e-wallet tu. Mari kita tengok tol. Tol kita kena buka dekat aku punya Touch 'n Go e-wallet punya account. Lepas tu kita buka kita punya transaction. First kali lepas keluar daripada BSP, tol pertama yang aku keluar exit adalah plus Juru sebanyak RM37.97. Kemudian aku keluar pula dekat tol Hutan Kampung RM10.66. Lepas tu tol terakhir adalah Jitra RM1.31. Itu hari yang belah pergilah. And then hari yang belah balik pula aku pergi dekat tol Jitra dulu RM1.31. Lepas tu aku keluar dekat tol Sungai Dua RM10.66. Lepas tu aku masuk pula tol Jambatan Pulau Pinang RM5.74. Lepas tu aku keluar dekat tol exit Cangkat Jering RM7.98. Kemudian aku masuk tol WCE. Sebab itu aku ikut WCE untuk pertama kali RM13.12. Lepas tu tambah pula dengan exit pula dekat tol WCE Hutan Melintang RM2.90. Lepas tu aku keluar dekat GCE Elmina RM1.75. Kemudian aku keluar dekat tol Bukit Jelutong. GCE tu adalah Gatri lah. So aku ikut Gatri pula lepas dari WCE tu kan. RM1.75 juga. Tol Air Keruh tak payah kira lah sebab aku dah masuk Melaka dah waktu tu. So total untuk tol adalah sebanyak RM200
RM168.40. Mari kita masukkan dekat sini. Okey, seterusnya mari kita kira kita punya settle. Aku isi minyak pakai settle. Jadi boleh track juga kita dekat settle kita lah. Dekat settle aku punya transaction dekat mana? Transaction ni, payment history. Okey. So, dekat BSP aku isi sebanyak, kita kira dari BSP lah. Dekat BSP untuk minyak sebelum nak gerak dari rumah aku isi sebanyak RM84.58. Ini dah bila kita dah pakai budi lah Kalau tak pakai budi, koyak poket tu. Lepas tu hari 20 so aku dah sampai dekat Perlis 21 hari bulan tu, hari raya tu aku isi lagi sekali. Lepas pagi raya aku isi pula RM50. Lepas tu minyak dah okey, bertahan untuk beberapa hari. And then 24 hari bulan, hari aku nak gerak dari Perlis ke Penang, aku isi pula dekat Kodeang RM65. Lepas tu dah sampai ke Penang 25 hari bulan tu, nak gerak balik dan nak pergi ke Melaka tu, aku isi pula sebanyak RM50. Jadi total untuk kita punya minyak petrol adalah sebanyak RM249.58. Seterusnya, next untuk makan. Okey, makan aku kena combine yang daripada MAE apps dan juga dari Touch 'n Go e-wallet lah, sebab aku gunakan kedua-dua platform tu untuk bayar makanan. Sebab tak pakai cash, jadi kita pakai e-wallet semualah. Okey, first kali makan, aku makan dekat waktu aku buka puasa. On the way balik tu kan aku singgah dekat Pematang Pauh, dekat Coffee Bean. Aku buka puasa kat situ banyak RM37.40 buka puasa. Lepas tu the next day pula aku pergi bawa mak aku pergi Padang Besar kan. Dah makan apa semua. Lunch waktu tu member aku belanja, Mak belanja. Lepas tu aku pergi bawa mak aku pergi minum kopi dan makan dessert. Dekat situ RM39. Oh, tapi sebelum tu waktu lunch tu aku ada beli Teh Ais 2 RM6. So RM39. Sebelum tu RM6. Okay. And then seterusnya pada hari yang aku gerak ke Penang kan, aku pergi dinner dekat Hamidiah. Dekat Hamidiah aku makan nasi kandar RM16. Lepas tu minuman air Teh Ais RM2.50. Lepas tu aku pergi brunch the next day dekat makan pagi yang aku beratur 50 minit tu, RM36.70. Kemudian aku pergi minum kopi pula dekat kedai uncle tu, uncle yang sporting gila tu, yang ada coconut coffee sedap nak mampus tu, RM17. Jadi total untuk makan tu adalah sebanyak kurang RM154.60. Seterusnya marilah kita kira jumlah parking. Parking tak banyak pun sebab balik kampung kan, tapi aku parking sekali dekat Padang Besar yang tu RM3. Kemudian dekat Penang aku bayar parking bisa berapa ringgit lah. Sebab yang tu kena top up dia punya apps. Kita kena download apps untuk parking dekat Penang. So dekat situ aku top up sebanyak RM10. Betul lah, dekat apps parking untuk Penang tu aku top up RM10. Jadi jumlah parking adalah RM13 sahaja. Untuk hotel pula aku bayar sebanyak berapa ringgit untuk hotel Hotel aku bayar sebanyak RM116.80. Sorry, again, RM116.85. Untuk others ni pula sebenarnya kita kena pecahkan kepada beberapa benda lah. Antaranya, mari kita check dekat Touch 'n Go e-wallet dulu. Others yang aku belanja guna Touch 'n Go e-wallet adalah aku beli handbag dekat mak aku. Handbag yang buat daripada tikar. Dia macam cantik je kat kedai dekat Padang Besar tu. So aku beli yang tu, harga dia RM30 sahaja. Lepas tu aku beli emas, tak payah masuk lah kat sini kot Dia apa? Ni parking. Okay, dekat Touch 'n Go e-wallet itu sahaja yang aku gunakan untuk beli benda-benda others ni. Dekat MAE ada beberapa benda jugalah yang aku beli. Contohnya dekat Simat aku beli aiskrim dengan makanan kucing apa semua. So tu aku masukkan dekat others lah, RM23.20. Kemudian aku beli ubat dekat farmasi RM8 untuk aku punya tonsil hari tu. Lepas tu kita orang buat surprise birthday, beli kek untuk mak aku, pakcik, mak saudara aku semua. Yang tu tong-tong lah, RM45 seorang. And then apa lagi? Aku beli ni memory card baru ni sebab memory card lama tu rosak, RM90 tambah RM90.
ringgit. So total untuk others kita tu adalah sebanyak RM196.20. 20. Jadi kawan-kawan, ini adalah jumlah kita punya perbelanjaan sepanjang berada balik kampung hari itulah. Jadi aku nak kena kira pula berapa jumlah kita punya total secara keseluruhan ni. Total tulis tu. Korang mungkin lighting lari atau sound pun lari. Itulah sebab kita punya kamera dah start buat hal. Dia dah enable play. Aku tadi ada video yang tak boleh nak display, tapi tak apa. Benda pun kita dah sedia maklum. Tapi dia macam sakit hati, tapi tak apa, sabar. Okay, tak apa, jom kita kirakan total jumlah keseluruhan perbelanjaan aku waktu aku balik raya hari. So untuk tol, kita dah spend sebanyak RM268.40. Settle RM228. Untuk duit makan RM154.60. Duit raya RM2. Parking RM13. Hotel RM116.85. Others RM196.20. Jadi jumlah keseluruhan untuk aku punya perbelanjaan sepanjang balik raya balik kampung hari itu adalah sebanyak RM1,298.63. Lebih bajet. Tapi saya tolak baliklah duit raya tu sebab ada baki lagi. Daripada RM300 tu ada baki lagi dalam RM120. Jadi RM1,298.63 tolak RM120, jadi RM1,178.63. Jadi baki aku daripada duit raya tu mungkin sebab tak adalah aku spend semua, adalah lebih kan. Total keseluruhan yang aku spend adalah sebanyak RM1,178.63. Still lebih daripada bajet, maksudnya over bajet. Bajet asal adalah RM1,000, tapi kita dah terguna sebanyak RM178 plus. Jadi tak bagus. Aku rasa next year kita kena adjust kat mana-mana kot. Mungkin sebab ni pun aku pergi short trip kat Penang dulu lah, apa, cari makan, food hunting lah apa semua kan. Mungkin jugalah kat situ makan duit sikit, tapi tak apa, aku rasa sebab bukan yang selalu pun cuti kan. So korang punya jumlah perbelanjaan pula macam mana? Berapa ringgit? Cuba share sikit. Over budget ke, below budget ke, ataupun memang dah betul-betul atas pagar ke? Kalau atas pagar, good job kat lah. Kalau bawah daripada budget, alhamdulillah kat. Kalau korang pun macam aku terlebih budget, tak bagus tu. Kita kena buat sesuatu next year, kita kena adjust balik. So kalau video hari ni dekat ni je lah kot. Aku pun tak ada ke mana-mana dan aku kerja. So thank you so much dan tengok pada awal tadi sampai habis. Korang pergilah kira kau punya budget berapa ni, kau share lebih ke kurang ke apa tu sana kan. Kita jumpa next video. Bye, Assalamualaikum.